menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya. Pintunya terbuka, di sini jua memori tercipta. Berjaya Puan Sharifah, enjoy. Okay, Kak, selamat bersara. Thank you so much for what you've done for me. You tahu apa yang you perlukan for this. Okay, I'm gonna mark your life forever. So, for the time being, enjoy dulu. Nanti I kacau lagi. Selamat bersara. Mengalun suara sesuri bisikan hati. Okay, Kak, Assalamualaikum. Saya Azin. Okay, terima kasih atas kerjasama kita selama ni. I think you're the best boss temp ever. And I harap you gonna have a good life post-retirement. Keep on running. Stay fit as you are. Love you. Muah. Hai, saya Azrina. Selamat bersara, Kak Pa. Semoga kita berkekalan. Hai, Puan Sharifah. Saya Akmal. Terima kasih kerana mengambil berat tentang semua kebajikan kami, guru-guru dan juga pelajar. Selamat menjadi YB. Selamat bersara. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Puan Sharifah binti Hassan, saya ucapkan selamat bersara dan selamat menempuh hari-hari yang lebih menyeronokkan sepanjang persaraan. Semoga hubungan kita selama ini di SMK Taman Selayang akan terus berkekalan dan diredai oleh Allah. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Ku hampiri jalan yang kita lewati. Setiap hari kita di sini. Terima kasih Cikgu Sharifah. Terima kasih Cikgu Sharifah. Kenangan yang tersisa di sini. Kami tahu yang bahawa yang kita bersyukur dapat cikgu seperti dia sangat supporting. Lepas tu dia pun sangat lawa lah sebenarnya. Kalau korang nampak Cikgu Sharifah ni muka je garang, tapi sebenarnya dia baik hati. Dalam penyuhan dia lawak. And then masa bio kita ni selalu lawak-lawak dengan dia. And dia ni selalu spontan. And kadang-kadang ganas lah juga. Tapi sebenarnya baik dan kami rasa bersyukur dapat cikgu seperti dia. And kita hope yang future, hopefully wish her all the best and whatever hopefully she dapat whatever she akan dapat lah. Saja daripada saya. What I wanted to say is that we will miss her. It's hard to have a teacher that like her, randomly quiz and have a pretty nice gift. Hari Raya pun tiba-tiba dapat duit raya. Ya, sebelum 50%. Banyak. Dia so sad lah. Nanti next year pun tak dapat duit raya kan. So
Cikgu jangan lupa tau masa hari persaraan kita bagi layan juga. Itu saja cikgu. Bye. Seronok belajar dengan dia sebab dia baik, dia pandai buat lawak dan juga dia ramah. Hai cikgu, saya sebagai last batch yang juga ajar, kita nak cakap ribuan terima kasih kepada cikgu. Okey, itu sahaja saya. Bukan sama besar cikgu, but cikgu ingat cikgu, this is just not a good fight. Sebab lepas ni pun saya akan terus kacau hidup cikgu. So, terima kasih cikgu kerana telah mengajar kami, and bye cikgu. Sesungguhnya hatiku tak sanggup menarik. Okey, selamat pagi Mami. Okey, sehat. Untuk apa, banyak Mami banyak sayang saya pun banyak sayang Mami. Mami banyak ingat saya apa-apa masalah saya bagi tahu Mami. Mami banyak tolong saya, tapi aku sedih ya. Hati ini mungkin hari ini, hari esok kau tahu nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu, meski ku masih harapkanmu. Ku relakanmu. Assalamualaikum Puan Sharifah. Kami wakil daripada pelajar 6 atas ingin mengucapkan selamat bersara. Semoga kekal bahagia dan berpanjangkan umur. Jangan lupa kami ya. Teman kita dengan angin meniup sayu. Ku petik gitar akustik ini dengan harap. Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Puan Sharifah. Terima kasih atas segala bimbingan, tunjuk ajar dan juga nasihat yang diberikan kepada kami semua daripada publik. Kami mendoakan semoga Puan Sharifah sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan jalan, dimurahkan segala rezeki dan dipermudahkan kehidupan. Selamat bersara Puan, semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Saya Puan Raniza ingin mengucapkan kepada Puan Sharifah selamat bersara, semoga diberikan kesihatan yang baik, berbahagia selalu bersama keluarga. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih sepanjang saya bersama Puan Sharifah sama ada di SMK Datin dan juga SMK Taman Selayar. Terima kasih di atas tunjuk ajar yang diberikan, panduan dan nasihat. Semoga Puan Sharifah berbahagia bersama keluarga. Sila datang kemari, jemput-jemputlah kami di sini. Dan walaupun sudah bersara, jika ada pandangan ataupun nasihat yang kami perlukan, bantulah kami di sini. Okey, itu saja dari saya. Selamat bersara. Hai Puan Sharifah, how are you? Saya ucap selamat bersara and all the best after your retirement. Hopefully boleh jumpa nanti dekat Pak Johor. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Sharifah di atas segala tunjuk ajar, bimbingan, panduan dan bantuan. Minta maaf atas segala kekeliruan ataupun salah silap saya sepanjang di SMK Taman Selayar. Assalamualaikum Puan Sharifah.
selamat bersara. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Jaga diri selalu, dan sekarang ni dah boleh lakukan apa aktiviti yang Puan Sharifah suka selama ni, seperti jogging. Okay, take good care and thank you for your effort, everything that you put on this school sementas to make sure that it is the best. Assalamualaikum dan salam sejahtera Puan Sharifah. Semoga Puan Sharifah ada dalam keadaan baik, selamat bersara. Saya doakan Puan Sharifah berjaya dunia dan akhirat. Jangan lupa kami di SMK Taman Selayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Sharifah, pahit manis telah kita rasai bersama dan bersatu perjuangan dalam memertabatkan Perikatan Imam Mubarak. Dan ini tibalah satu titik sahabat kamu bersara, dan insyaAllah saya doakan sentiasa berada di dalam keadaan lindungan dan limpahan Allah sentiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ingin ucapkan selamat melangkah ke alam kesaraan buat Puan Sharifah binti Hassan yang saya hormati. Puan bukan sahaja seorang pemimpin yang tegas tapi penyayang, malah sentiasa mengambil berat tentang murid-murid, dan begitu juga dengan semua warga SMK Taman Selayang. Pastinya sekolah ini akan ada sedikit perbezaan semasa ketiadaan Puan nanti. Apapun saya ingin ucapkan terima kasih atas tunjuk ajar dan senyuman dan semangat yang Puan curahkan sepanjang berada di SMK Taman Selayang. Saya doakan Puan Sharifah sentiasa diberi kesihatan yang baik dan bersama keluarga tersayang dan dapat menikmati masa persaraan dengan penuh ketenangan. Selamat bersara Puan Sharifah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Puan Sharifah. Saya mengharapkan yang Puan akan terus sukses mendidik anak bangsa walaupun selepas daripada persaraan, dan saya mengharapkan Puan dan seisi keluarga sentiasa berada di dalam lindungan Allah dan semoga ceria selalu. Terima kasih atas segalanya. Hello Cikgu Sharifah. Happy retirement and have a happy life. Assalamualaikum Kak. Selamat bersara. Terima kasih atas segala bimbingan dan tunjuk ajar selama ini. Sampai jumpa lagi. Selamat bersara Puan Sharifah, semoga kekal terbaik. Happy retirement Puan Sharifah. We love you. Hai Kak Pa, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas jasa dan juga tenaga yang Kak Pa telah berikan kepada kami dan pihak sekolah. Kami sangat seronok bekerja dengan Kak Pa, dan untuk persaraan ini kami mengucapkan semoga Kak Pa bahagia, dilimpahi dengan kesihatan dan rezeki yang melimpah ruah. Dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Pa. Semoga bahagia selalu. Selamat bersara. Enjoy your retirement. Selamat bersara Puan Sharifah. We love you. Selamat bersara Puan Sharifah. Hai Kak Pa, selamat bersara. Jangan lupa kami kat sini Kak Pa. Semoga Kak Pa ceria selalu. Selamat bersara Puan. Semoga persaraan ini membawa ketenangan, kesihatan yang baik sentiasa untuk Puan dan rezeki yang berpanjangan. Terima kasih saya ucapkan kerana Puan pernah menjadi sebahagian kenangan kerja kami. Kami sentiasa mendoakan untuk Puan. Walaupun Puan tiada di pejabat, tapi Puan ada di hati kami. Selamat bersara Cikgu. Bye. Bye. Ya, terima kasih. Bye. Selamat bersara Puan Sharifah, semoga bahagia selamanya. Bye. Selamat bersara. Selamat bersara Puan Sharifah. Okay, bye-bye. Bye. Bye. Selamat bersara Kak Pa.
Selamat bersara. Selamat bersara. Kak Fah, muak, love you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakan-rakan pentadbir, rakan-rakan guru, pekerja kebersihan, keselamatan, pekerja kantin atas kerjasama selama saya berada di sini, dan juga terima kasih atas persahabatan antara kita semua, dan kepada para pelajar, semoga anda berjaya dalam kehidupan, sentiasa berdisiplin, bersasiah tinggi, dan semoga anda berjaya dalam akademik. Saya juga ingin memohon ampun dan maaf di atas kekilafan yang pernah berlaku antara kita, dan saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.